One step forward and another back. I would never try to fool ya. I'm one heartbeat away from going mad. Girl, when you're looking like that. Closer, closer, I'ma get closer to you. Yeah, got me, baby, got me hooked on you once again. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. And a very good morning. Good morning. Morning. Good morning. Kita dah tengah hari. Happy graduation sempat lagi kan? Weh. Okay. Akhirnya sabar. Bagi aku masuk dulu. Kau relax. Kau guest speaker buat saya guest speaker. Aku pula kan. Topik kita hari ni. Masking. Okay. Menjadi lelaki dengan otak berbeza. Masking tekanan dan ketahanan. Ketahanan, betul. Resilience. Resilience. We're talking about men yes, with different different brain, masking stress and resilience. Wow. Sangat satu, dia macam syumul di situ. Syumul. Satu, mana aku nak start kita dulu. Merangkumkan, tak apa, sebab tu aku ada kat sini. Okay. Cerita sikit pasal diri kau dulu. Okay. Nama kita nama, nama aku gitu kan. Nama Alif bin Izani, universiti lah. Mula dekat asasi UIA, PJ. Lepas matrik Lepas SPM lah. Okay. UIA PJ, then aku sambung terus lah degree dekat Gombak, UIA Gombak, Psikologi. Wow. Yelah. Okay, lepas tu aku sambung master dalam counselling dekat UPSI, Universiti Pendidikan Sultan Idris. Dan di situlah titik pertemuan kita. Ya, betul. Aku ingat lagi kau tak bertegur pun aku kelas pertama. Ya, aku susah sikit nak berinteraksi dengan manusia yang pertama. Komunikasi komunikasi. Kita balik pada topik kita. That is little bit about yourself. Thank you very much for sharing. Kita fokus pada tajuk kita tadi apa? Lelaki. Menjadi lelaki dengan otak berbeza, masking tekanan dan resilient. Resilient dari Melayu apa? Ketahanan lah, daya tahan. Lelaki. Definisi lelaki. Kita tahulah lelaki adalah lelaki, tapi betul. Definisi lelaki dalam konteks yang kita bincangkan. Apa pendapat kau? Maksudnya different from normal people lah, kan? Otak yang berbeza. Maksudnya apa yang dia nampak pun berbeza lah. Kan cara dia mengawal emosi pun berbeza. Kan? So, pendapat kau, lelaki yang otak yang berbeza yang tak berbeza tu. Yang tak berbeza. Macam mana kau melihat benda tu? Apa beza yang berbeza tadi dengan tak berbeza tadi? Sebelum tu, kenapa kita bercakap dengan otak berbeza? Apa maksud kita bercakap otak berbeza tu sebenarnya? Kau apa tu review ke? Kau nak aku review ke kau nak kau yang review? Pilih. Dia bermula lah. Kan kenapa aku rasa benda ni kalau tanyalah siapa je nak, tak nak pun kan, macam tak nak lah kan, macam betul, susah betul. pun. Tapi dia bermula sebab bila aku balik umrah tu. Balik umrah bulan 8. Bila kau pergi umrah itu? Bulan 8. Betul lah, aku ingat lah kau ada message aku masa tu. Bulan 8. Aku macam Masya Allah, tabarakallah. So waktu tu aku macam waktu aku balik umrah tu, aku nak balik Kuantan waktu tu dalam bas lah. So macam aku dalam bas tu pukul 2 pagi kot. Dah balik On the way balik. Dari KL. Dari KL ke Kuantan. So saja nak balik Kuantan waktu tu. So aku dapat news yang someone yang I really close lah yang dekat Kuantan tu meninggal. Siapa? Macam mak angkat aku lah. Mak angkat, Yes, mak angkat aku. Dan waktu meninggal. Tu memang last conversation kita orang adalah dia cakap, nanti kalau balik Kuantan cari dia caps lock, cari aku. Dia cakap macam tu. Cari tu, macam tu. So aku pun waktu tu aku macam waktu dia kata nanti lepas dia cakap selalu kita macam mu je. Lepas mu balik umrah nanti kita pergi makan. So dia cakap Terengganu juga, kita pergi makan. So tu last conversation aku. So masa aku on the way tu aku dapat news yang daripada office mate lama aku jugalah. Dia cakap macam salam dah balik daripada tanah suci ke? Nak inform yang mama dah tak ada. So waktu tu aku terus macam aku shock. Dia macam tu lah. I want to cry. Aku shock. So bila aku shock tu macam sebab waktu tu dia macam-macam dia cakap dekat aku, dia doa lah, dia list doa yang dia bagi. So waktu tu memang doa tu pun macam aku pun sedih.
Dia macam tu lah. So macam bila balik tu aku memang nak bagi cenderah hati lah kat dia. Yelah, kita of course kita ingat dia betul? Kan. So what happened was aku dapat news lah. So aku dapat news daripada berita juga. Macam orang tu forward yang kemalangan tu dekat Melaka. Dia accident, dia drive kereta tu. So dia termasuk dekat lane yang satu lagi lah. So macam terus meninggal. Dia terus dengan anak dia ICU. Macam tu lah. So aku macam waktu tu aku terus macam tak menangis pun, dia macam shock. Dia macam macam dan macam tak menangis. Kau mention tak menangis. Dia macam shock kot, terkejut kot. Sebab waktu tu aku dalam bas. Aku macam aku balik ni nak jumpa kau. Dia macam tu, kau faham tak? Lepas tu bila dah tahu macam tu aku macam tak boleh tidur kot dalam seminggu. Tak boleh tidur langsung? Tak boleh tidur langsung. Oh my god. Dia macam tu. So bila kita tak tidur, kita akan penat tau. Of course lah, kau tak tidur, kau kena rehat. Waktu tu nasib baik aku minta. Dah lah baru balik daripada umrah. So kan kena rehat. So waktu tu nasib baik aku minta untuk postpone lah masuk kat tempat kerja aku yang lama ni. Aku masuk 2 hari bulan 9. So aku balik umrah waktu tu 21 hari bulan 8. Oh lama juga dah kau ambil masa tu. So seminggu tu nasib baik lah memang aku dekat sini je lah, kat Subang ni. Kan. So aku duduk rumah tu, last kali aku rasa macam this is not good for me. So aku kena contact Cik Khairul lah. Sebab sebelum tu aku memang ada buat sesi dengan Cik Khairul juga. Sebab kita kan pernah under dia. Kita pernah under dia. Sebelum betul. Aku minta, kita ada supervision dia. Kita sama-sama. So that's why aku macam aku contact dia lah, dan dia pun ada juga contact aku kan kadang-kadang kan. So dia akan tanya lah. So benda tu yang macam trigger aku, macam aku kena minta tolong kot. Macam this the time for macam aku kena do something for myself lah. Macam tu. Sebab sebelum tu kan kita ada borak-borak. Pasal aku ada je jumpa dia personal kan, untuk macam saja kan, for ourselves lah kan. Macam tu. That's good. Dalam 3 kali. So waktu tu kali keempat apa semua tu. So waktu tu lah aku rasa macam aku dapat tahu yang macam otak aku ni berbeza lah. Dia tak nak mention sebab yelah, tu. Pandai. Yelah melalui, sebab yelah dah 3 kali kita boleh cakap sesi terapi lah sebelum tu. So waktu aku jumpa tu kali keempat. So selalunya waktu tu aku stop kerja dalam 6 bulan sebab Putrajaya kan. Aku intern waktu tu. So macam waktu tu memang Isnin Ahad kan aku masuk apa macam aku dengar pun penat. Intern FYP. Tak penat tu hospital. So waktu tu memang aku tak adalah buat apa-apa. So bila aku rasa balik umrah tu lah yang trigger aku. Trigger aku. It's a big thing happen. Sebab sebelum tu dia dah tahu lah history apa-apa semua kan. Macam mak angkat kan. Macam tu. So so trauma lah maksudnya kan. Kita trauma balik sebab sebab aku pernah kehilangan ibu juga. So macam benda tu dia linked balik. Dia happen again. So bila aku dengar apa yang Cik Khairul cerita, bagi tahu apa semua tu, dan macam now baru aku faham. Dia macam tu. Otak yang berbeza. Apa yang berbezanya kau tu? Apanya yang berbeza? Sebenarnya mula-mula aku tak faham. Dia macam faham tak? Bila dia cakap tu aku macam dia macam terus dia bagi tahu lah kan, macam confirm macam ni semua berdasarkan mungkin sesi yang lepas jugalah, dan ada assessment apa semua tu. Dia cakap apa? First kali yang itulah maksudnya autistik. Aku dah waktu tu aku dah macam, pada mulanya aku rasa macam mungkin autism, dia akan cakap ADHD ke. Dia kata sikit lah. Sikit kan? Betul. Masa panjang mengenali kau, aku nampak ADHD tu lebih kan? Tak. Okay. Aku memang nampak kau adalah typical autistic. Bila typical, pemahaman aku lah, aku bukan pakar. Pemahaman aku, kau autism dulu. Daripada autism tu dia ada fokus kan. Sebab autism pun ada isu fokus. Kena faham autism pun ada isu, macam mengajar pula. Tak apalah. Autism ada isu fokus, ADHD pun ada isu fokus. Tapi apa beza fokus dalam ADHD dan autism? Beza dia dari segi apa? Yang kau tahu. Tanya kau balik. Kalau aku ke? Kalau aku rasa kalau yang tu, kalau autism ni kan dia terganggu sebab sensory, fokus kita. ADHD sebab memang tak habis belajar. Kau kat ni. Kau kena kat ni. Nanti lecturer tengok mati. Tak ada. Aku nak bagi kat lecturer aku ni. Mampus kita kat situ. Okeylah, yelah betul lah. Sebab tu kan macam bila dia cakap aku tu ASD tu, aku tak faham. Oh ya ke? Aku sampai macam next tu aku jumpa dekat Elmina. Dia sahaja lah nak pass kau punya file tu.
Sabar sebab aku sakit hati dengan file tu. Okay, so bila file tu aku bagi kat dia, kita orang duduk almost 1 hour juga dah, macam sesi juga. So macam aku tanya dia sebab aku tak faham macam which part yang aku rasa autism sangat tu. Lepas tu macam baru dia bagi tahu. Dia cakap macam I know that feeling. I know that feeling. So dia cakap tak, dia kata macam very subtle. Okay. Subtle yang macam kalau tengok betul-betul memang iyalah. Tapi kalau orang luar kan, macam bila kita borak macam kat mana kan benda situ kan. So macam aku pun tanya benda tu. Kau pun struggle dengan crisis tu kan. So dia kata macam kena tengok betul-betul, very subtle lah dia cakap, CP yang situ. Very subtle. I suka term tu. So macam okay, so dia explain satu macam mana anxious tu dia trigger, disebabkan apa. Sensory tu macam mana, masking, penat tu datang daripada masking. Sebab sebenarnya aku macam betul lah apa yang dia cakap. Macam aku ada struggle yang kenapa macam bila aku lepas balik kerja macam aku punya penat tu penat macam aku nak extra. Padahal malam tu aku dah penat, aku nak pergi gym lah contoh. Tapi dia aku macam penat yang over kot. Tapi aku benda aku tak share lah sebab kadang-kadang bila kita kata penat kan, Allah buat apa je pun. Contoh. Betul. Aku pun kena benda tu. So bila kita jumpa orang yang tepat ni, kita explain betul-betul. Betul. Dia explain scientific dan kita boleh terima benda tu. Dan macam kita sendiri nak tahu apa improvement kita. Dan aku beritahu apa improvement aku. Bila kau cakap pasal penat pergi kerja, kau tahu tak, 2 minggu pertama aku pergi kerja, the fact that kau 2 minggu pertama kau boleh buat apa je dalam tempat kerja baru. Aku tak buat apa-apa, tapi aku pergi kerja, balik tu pukul 5, pukul 6 sampai rumah. Depan pintu aku buka pintu, kat situ juga aku tidur. Dan aku collapse tu sampai esok. Aku tak cuci makeup, aku tak buka tudung pun. I'm very tired. Dan aku bangun pagi esok, apa benda aku penat sangat ni. So aku pun tanya dia, penat tu datang daripada mana? Which part aku tanya. So dia kata masking. Lepas aku cakap masking. Part mana pula aku masking kan? Masking dalam autism adalah core. Masking. Lepas aku cakap, oh ya kan? Cik Khairul nampak saya macam tu ke? Lepas dia kata, ya dia nampak lah. Macam dia mengenali aku daripada awal dan semua tu. So aku macam, oh okay. So macam, so masking tu lah yang menyebabkan aku penat tu. Kan. Dan bila bercakap pasal kerja sebagai HR, aku pakai banyak payroll. So kenapa dia kata macam aku boleh sih, sebab probably because of the environment, aku tak terlalu pressure lah. Tu satu. I see. Macam kerja aku tu very santai sebab aku main dengan nombor. So aku tak melibatkan orang. Okay, I like it. Faham tak? Dia melibatkan orang tapi tak macam contoh recruitment ke, kau admin ke, kau faham tak? Macam HR bahagian lain lah. Bukan employee relation ke yang kau kena handle case-case JTK, Jabatan Tenaga Kerja semua tu. So aku payroll lah bila time gaji kan. Kau buat EPF, so EIS, tax. Lepas tu kau deal dengan manager tentang OT, overtime. It's not about people. Tapi aku punya kod lah nombor. Kau salah habis lah. Macam tu kan. Gaji is very sensitive lah. So that's why macam dia kata macam aku ke situ lah. That's why aku can stay lah. Dia macam tu. Okay, it's interesting. Yes. So dekat situ, okay, so you are autistic, kan? And dia macam masih okay. Are you okay? Okay, dan host ni pun autistic juga. Dan kita menerima diagnosis itu daripada orang yang sama. Wow. Orang yang sama. Orang yang sama. Daripada terapis yang sama. Dan aku, why I say that I relate that journey of acceptance tu, kan? The acceptance tu. Sebab mula-mula aku jumpa Cik Khairul, dia diagnose aku dengan ADHD. Masa dia cakap aku ada ADHD tu, aku macam, kau budak-budak je ke? My first response. Dan masa tu kan aku murung. Celah mana aku ADHD? Yelah, betul lah. Okay, dah settle ni. Setahun ambil masa nak terima diri ada ADHD. Lepas tu, aku jumpa dia balik. Setahun lepas tu kan? Nadia, you autism lah. Hari tu kau cakap ADHD, hari ni autism pula. Lepas tu I ask him, sebab kita tak tahu autism apa. Kita tak tahu. I tak tahu. Ada knowledge tu autism ni. Tapi bila relate dengan diri sendiri tu dia macam which part kan. Macam aku rasa macam aku okey je. Dia macam mau kepada kita macam, ya aku ni macam gedi lah. Kadang-kadang ada lebih kan. Macam tu. That's why kita tak bagi tahu orang apa yang kita struggle macam penat semua tu. Macam tu lah. Dia cakap, you autism. Gitu je kat kedai makan pula. Ilham sama lah.
Santai betul terapis kita ni. Aku macam shock macam apa Cik Karun? Ulang balik tak apa, nasib baik pandai kan kedai makan, so kita boleh makan. So dia cakap autism. Lepas tu aku macam lepas tu dia tak cakap banyak, dia just cakap sensory. So daripada situ aku learn more about autism, dan penerimaan tu sangat ambil masa sebenarnya. Yalah, betul sebab lah. aku memang teruknya kita rasa autism tu teruk. Yalah. Aku yang rasa. Yelah, kita rasa macam kalau boleh kita tak nak pun. So ADHD ada satu research yang tidak mengatakan dapatan hasil kajian tu adalah dan ADHD sebenarnya tak ada pun. Sebenarnya semua tu adalah autism. So dia nak, mungkin kita tak tahu apa akan berlaku dalam DSM yang dilabelkan oleh DSM daripada owner DSM tu, negara itu. Kan ADHD ada lagi dalam DSM. Mungkin satu hari nanti digabungkan semua tu duduk bawah spektrum autism. So aku setuju je benda tu, sebab bila aku jumpa orang yang memang ada diagnosis ADHD rasmi lah, yang memang didiagnose dan memang dia makan ubat semua dia kan. Bila aku tengok tu kan, aku tu macam autism lah. Tapi aku dalam hati je lah. Tapi aku dalam hati je lah. Sebab it's all about our neuro our neuro, and then it affect our sensory processing, betul. And then it affect our anxiety and our masking and our penat-penat yang tak terjawab tu. It's all about that tau. It's very interesting topic actually. Dan mungkin juga tambahan, maybe ada macam family history yang yang lagi menguatkan aku lah. Dia okey, kalau cakap pasal autism memang kita akan check dululah history line tu. Ya, betul. Ada family aku boleh cakap macam ni je lah. Aku autism sebab aku jumpa terapis. Yelah, betul lah. Maksudnya diorang mungkin ada tapi diorang tak jumpa terapis. So that's the point. The point is genetic punya factor sangat kuat kan kat situ. Betul, dan kita menerima je benda tu. Dan bila dia cakap okey lah, macam bila faktor tu ada kena kita pun belajar. Kita relate lah. Relate macam okey. So benda tu jelas lah. Bila jelas, dia macam satu benda yang aku bersyukur ialah sebab kita balik rumah pun kita doa benda yang baik-baik. Kan untuk diri sebenarnya. Untuk diri dalam perjalanan kita mesti nak baik-baik juga kan. Betul. Maksudnya bagi kita faham diri kita, macam mana kita nak berkembang dengan baik apa semua. So aku rasa tu satu jawapan juga. Kan doa aku yang dimakbulkan Tuhan. Maksudnya Allah makbulkan sebab untuk kita benda nak manage things yang macam kita struggle for years, dia macam satu benda yang macam sebenarnya aku boleh je manage. After macam jumpa Cik Khairul, kita beritahu apa yang kita buat sekarang dan improvement tu kat mana. Itu yang kita nak tengok. Kita tak gunakan benda tu sebagai alasan untuk kita, faham tak? Lagi kalau dulu kau dah shutdown selalu, kita akan try tu, faham tak? Macam dan bila kita bagi tahu okey ni part of improvement ke? Yes, betul, good, teruskan. So kita akan teruskan lah. Dia macam tu. So bila engkau dah trigger something, kau tahu okey ini tak ada apa, sensory punya issue je. Bagi kau nak pergi kerja kan, kau struggle. So bila ada orang trigger, kau akan trigger. So macam bila kau tahu daripada awal macam benda tu is just sensory, kau dah tahu dah okey macam mana apa kau patut buat, dan kita bidang ni kita belajar apa yang kita patut buat kan, kita bagi tahu orang kan, kita pun kena apply lah that things. Betul, so, kita kena apply that lah. So thing. dalam aku boleh cakap improvement tu adalah kan. Of course akan ada. Kan? Bila kita one thing about seeing therapist is about improvement tau. Betul. Yang orang tu jumpa dia je yang tahu impactnya. That's why aku sangat sebab bukan semua orang ada kekuatan untuk jumpa terapis. Kan, bukan semua orang ada. Yang orang rasa lebih-lebih lagi lelaki lah kan bagi aku. Sebab aku tanya Cik Khairul kan, ramai tak between man and woman, lady kan, yang klien dia lagi ramai siapa? Of course dia cakap akan perempuan. Sebab perempuan dia memang bermain dengan emosi. Lelaki sebenarnya ada emosi tapi dia masking tu. Dan masking tu kita nak, kau boleh je nak masking sampai bila-bila, tapi ada masa kau kena angkat sekejap masking tu untuk kau manage kehidupan kau dengan lebih baik. Itu sahaja. Macam tu ni pengalaman aku kat Hospital Putrajaya waktu aku intern tu lah. So klien yang aku dapat lelaki, kebanyakannya kan macam struggle diorang tu dah lama. Contoh 5 years, macam berkahwin kan. Macam contoh isu dia kewangan. So macam dia buat Foodpanda, Grab, vending machine, kerja. So dia macam otak dia, okay, aku boleh, aku kena buat untuk family aku ada anak aku, tapi badan kau cakap penat. So benda tu dah dia macam, faham tak, dah divert daripada otak badan kau. So macam akhirnya after 5 years kan, bila kita tanya dah lama dah sebenarnya 2019 tapi tak jumpa pun terapis.
So bila sekarang dia kena ambil ubat depression macam tu. So bila kita tanya balik, sebenarnya dah lama struggle dia tu tapi dia tak jumpa. Macam ada juga pengalaman aku, dia cakap dia jumpa macam ustaz kat masjid macam tu lah. Kaunselor jugalah dekat pusat dia. Tapi dia kata bila dia bagi tahu masalah kewangan, dia kata habis tu awak nak saya buat apa? So dia terus macam cut dia nak kalau jumpa. aku jadi dia, aku tak jumpa dah ustaz tu. Yelah, maksudnya that's why lah dia tak jumpa mana-mana terapis lah, kaunselor ke apa. So tapi disebabkan dia dah sampai peak lah. Maksudnya macam tak boleh manage. Dah kena tak boleh manage. Tak boleh kena buang kerja apa semua. Kesiannya. So benda tu yang membawa dia kepada jumpa kaunseling kat hospital. Sebab kalau kat hospital Putrajaya ni dia psychiatrist dulu. So psychiatrist akan refer ke kaunseling. Macam the ada setengah macam ada setengah hospital mesti aku tahu lah. Melaka dia terima je raw case kan. Betul, kita terima je raw so case. Kalau dekat Putrajaya ni macam psychiatrist yang akan refer ke kaunseling lah. Bagus kau mention benda ni. Aku bila kau mention pasal dekat hospital dia punya masuk tu secretary dulu. Kita nak cakap kat sini tau. Why counselor tu wujud dalam dunia? It's because kau tak perlu struggle pergi panjat tangga hospital pun untuk berbicara tentang soal kesihatan mental. You can talk to counsellor sebab kita deal with normal human being dah yang stable kita yang stable dan kalau kau tak stable pun kita orang terima je. Sebab tapi kita akan refer balik. Kita yalah, akan refer. Tapi trend sekarang ni dekat TikTok Gen Z something like that kan. Kau tengok aku share autism, aku pun autism. Lepas tu saya pergi ambil ubat dekat dia. Kau kenapa dia pun nak sangat makan ubat? Kau tahu tak? Ubat tu penting, perlu, kita tak salahkan ubat, tapi sometimes ada isu yang tak perlu medication punya intervention pun. Betul. Kan? Sometimes kau stress, so kita belajarlah belajar manage macam tu lah. So itu dia aku nampak pattern kalau kau tanya lelaki. Pattern aku nampak yang pengalaman aku itulah. Dia macam dah lama tapi dia macam aku cakap lah, macam dia kena seragam, dia boleh tapi badan kau mengatakan sebaliknya, penat kan? Macam tu. Dia dah efek yang sampai physical, tahap badan kau dah tak boleh terima dah stress tu. So itulah yang aku dapat from psychiatrist. Kita baca report everything, so kita tahu history dia, history taking by doctor semua kan. So macam so bila aku tengok pattern tu sama je, dia lebih kurang lah. Lebih kurang betul. So sama je perempuan ke lelaki ke struggle. Betul. Dan bila isu duit, of course lah kan dia lebih struggle lah. Lelaki lebih struggle, of course. Bila jumpa terapis ni macam apa je yang kita boleh bantu kan. Kadang-kadang aku macam ni dia tanya macam mana nak buat. So kita cubalah untuk cakap, saya cuba try research macam mana kan, fikir ke kan cara. So betul. Macam tu. Sebab isu kewangan adalah isu yang real. Kita jangan bagi harapan palsu pada klien. Betul. Sebab memang waktu tu aku cakap kat sini kita mau kepada macam terapi emosi kan, support apa semua. Tapi untuk kewangan tu kita pun tak boleh nak buat apa-apa sangat macam tu kan. So kita cuba fahamkan dia part tu, peranan kita tu peranan apa. Kita macam tu lah. Okey, itu bagus. Anda berkembang menjadi kaunselor. Kita kaunselor baru. Bila diisi bila diri sendiri bila ada isu kewangan, ya Allah macam mana ni aku nak hidup esok, pada ada je lagi dalam tank tu. Dia punya risau tu kan. Macam itulah cerita dia. Bercakap tentang masking dan lelaki, it's a very good topic actually. Dalam autism kan, masking happen to both men and women. Betul. Kan? So perbezaannya kat situ, bila tadi kita dah nampak kau punya cara dalam autism, masking kau tu adalah itu. Masking kau tu apa? Kat mana sebenarnya? Masking kau kat mana yang biasanya yang kau perasan sekarang, yang kau figure yang macam kalau out. Macam bila aku borak dengan Cik Khairul adalah menjadi orang yang sebab dia cakap aku introvert actually. That's true. Dan struggle dia aku nampak je introvert. Kan. So aku masking part tu kot. Part macam aku buat yang diri aku ni happy go lucky. That's tiring bro. Macam benda tu lah. Penat gila aku dengar. Tapi benda tu sebab benda dah biasa kita enjoy je lah. Kan jadi macam do you enjoy doing that? Enjoy je tapi bila aku fikir balik enjoy je. Tapi betul lah penat tu pun dia kata datang daripada situ lah. Lagi satu mungkin social interaction tu juga. Macam memang aku bagi tahu lah, untuk aku berjumpa kadang-kadang aku nak pergi bank pun aku dah nervous dah, anxious. Tapi aku boleh je buat. Tapi dia akan drain lah sikit. After that dia drain laju lah. Sebab anxious kan. So bila anxious tu dia akan buat kita survive, nak survive. Survival mode kau on. Dia macam
survival mode kau on, semua tu, kita jadi sensory. Dan aku ingatkan benda tu biasa untuk orang, tapi rupa-rupanya untuk aku tidak. So macam aku selalu cakap okay, nervous apa semua kan. Walaupun aku selalu fikir latihan, tapi kenapa macam benda tu bila nak buat balik dia macam back to zero. Faham tak? Back to square one. Bila macam Alif, benda ni dah biasa Alif, kenapa kau punya anxious ni macam ada juga dia dah auto kat situ. Dia dah auto kan. So aku rasa macam benda ni dah biasa, kenapa kau macam ni? Orang lain kawan-kawan kau semua okey je, lagi semangat dah. Bila kau dah tahu benda tu, apa yang kau buat untuk handle benda tu? Aku rasa kan, better aku tak payah buat apa-apa, lagi okey je. Faham tak? Maksudnya macam kau dah tahu, better kau tak payah buat apa-apa. Macam kau dah tahu dah benda ni, tak ada apa-apa, layan je lah. So sebenarnya okey je. Faham tak? Sebab dulu kau rasa macam kau nak survive, macam faham tak? Kau rasa macam orang lain boleh, kenapa kau tak boleh? So bila kau dah faham diri kau rasa macam lepas kalau ada apa buat je lah. Tak payah fikir banyak, dia macam tu. Contohnya macam hari ni. Macam hari ni. Kau faham tak? Macam kita nak keluar daripada benda yang kita struggle tu. Dia macam tu. Actually betul. Yang kenal aku tahu aku introvert level apa. Introvert yang sampai level kau mati tapi aku apa tak tahu. Betul. Betul. Sebab kita punya nature kita adalah autism, tak suka komunikasi. Ya, betul. Itu nature autism. Dan bila aku kena bekerja yang kau kena komunikasi dengan orang, akan ada masalah. Ya Tuhanku. Kadang-kadang kau dah prepare dah, tapi bila kau berdepan tu kau tiba-tiba macam asal kau macam tak prepare. Orang nampak macam aku brutal tau sometimes. Yang macam jujurnya. Aku tak jujur. Itu memang aku. Betul lah. Jujur sangat ni kadang-kadang kan. Dan sometimes benda tu menimbulkan komunikasi punya miscommunication. Miscommunication, something like that. But it's okay. At some part of my life juga. Macam mana aku handle masking adalah dengan pergi main simulate. Pergi main apa? Simulate? Apa? Car simulator. Car simulator. Racing. Okay. Aku buat apa? Kau menyanyi kot. Kau memang suka menyanyi, betul. Suara kau sedap. Alhamdulillah. Sikit. Tak adalah. Sikit. Nak dengar sikit pinjaman. So aku rasa benda tu aku suka. So that's why macam kita kena ada benda looking forward macam aku rasa aku nak main alat muzik just for myself kat rumah. Dia macam tu. So macam bila tu cara aku coping menyanyi. Macam tu. Aku sebelum ni aku punyalah tak pernah berani untuk karaoke depan orang. Tapi sebab aku kenal kau, aku melalak. Aku ni membawa manusia ke arah lembah lara. Tapi betul, aku rasa aku memang betul-betul minat menyanyi. Kau suka minat? Suka. Go for it lah. Yelah, aku memang lah. Tapi untuk aku, tak adalah aku macam nak masuk. Kau tengok member sebenarnya finalis. Mana tahu, macam, kita tak tahu. Sebab macam aku macam bila setiap orang ada potensi. Minat lah. Aku macam minat setiap orang ada potensi. Itulah. So that's why lah. And lagi satu fokus kot. Masalah aku fokus. Apa masalah kau fokus? Apa masalah kau? Masalah fokus kau tu kacau fokus aku kadang-kadang. Kau faham tak? Macam apa? Tak tahulah, dia jadi makin teruk. Sebab aku rasa 50 kali aku rebus telur, 50 kali aku macam biar sampai kering, sampai hangus. Sampai office mate aku tak bagi aku masak telur rebus sekarang. Betul. Sebab did happen at office? Ya, pernah kat rumah sampai meletup periuk tu. Periuk tu meletup sampai periuk tu jatuh kat bawah. Ya, nanti nasib ayah aku tak balik lagi waktu tu. Aku kemas sebab telur tu berterabur sampai kulit tu pecah dah jadi telur rebus tadi. Kau tahu tak cerita ni lebih close sama dengan aku. Mak ayah aku pergi surau. Aku nak masak apa benda lah. Aku buka stove. Dan aku pergi lepak tengok TikTok dalam bilik. Sedar-sedar dah terbakar aku punya ni. Itulah dan nasib baik ayah aku tak ada. Nasib baik ayah aku tak ada. Dia balik masa tu asap tu tak keluar sepenuhnya lagi tau. Dia balik muka dia masa tu tak ada orang lain dah ni. Tak ada orang lain dah ni. Nasib baik tak terbakar rumah dia cakap. So kalau kat office pula, kalau kat office apa yang berlaku kat aku, contoh kalau aku buka peti ais tak tutup. Kalau aku buka file kan, aku biar kat situ, nanti bila aku dah start fokus payroll aku balik, aku betul lupa. Tapi diorang skip marah aku, tapi aku cakap aku faham lah kenapa. Kalau aku jadi diorang, kalau orang marah pun terima je lah. Sebab macam di telur tu lah, aku rasa kan kat office tu almost 5 kali lah. Bila aku masak telur rebus sampai kering, dia pun macam, apa yang bau hangit ni kat office? So aku macam, padahal kan waktu aku masak tu, aku tahu dah apa isu aku. Aku siap cakap, Alif, kau masak telur, lepas 5 minit tolong tutup Alif.
Kalau tak remind Bila aku balik je kat tempat duduk aku dah buat kerja almost 20 minutes. Aku pernah juga kalau terbakar office kau tu, memang aku pernah juga bawa kereta office mate aku pergi beli lunch bungkus. Pukul 12.30 hari, aku bawa kunci je buat naik atas. Enjin aku tak tutup sampai pukul 5. Lepas tu office mate aku masuk kereta. Kalau kereta tu kereta aku, kau tahu tak apa jadi kat kau? So itu aku rasa tahap yang macam sekarang makin teruk lah itu. Sekarang lah. Cik Khairul cakap apa? Kenapa makin teruk? Fokus aku Fokus. There must be something else tu. Focus is there. Focus tu kau dah ada isu tu daripada awal. Tapi kau rasa ada something. Sebab dalam family kau ada mental juga kan? So macam kunci ke rumah aku Nanti boleh. Nanti kita sembang belakang ni sebab aku tak nak mention perkataan tu. Aku boleh tinggal kat dalam rumah. Pintu aku kunci. Tak. Lepas tu aku cakap. Dia cepat sangat sebab you are still young tau. Dan benda-benda tu akan efek. Ya. Jadi lah. So masking tu di situ. Tapi kita dapat beza masking perempuan. Kenapa perempuan sangat susah didiagnose dengan autism? Walaupun lelaki dia masking, tapi lelaki lagi mudah didiagnose. Sebab apa? Okay. Sebabnya kenapa perempuan jarang kita jumpa perempuan ada autism yang memang sebab dia fokus. Bukan. Okay. Sebab masking. Sebab lelaki masking. Perempuan tu lebih masking daripada lelaki. So dia tak dapat macam tu ke? Bukan tak dapat. Susah untuk didiagnose. Untuk didiagnose. Perempuan dekat ni based on research perempuan sangat susah dapat diagnosis autism tu. Sebab apa? Sebab masking. Lelaki kau sekali jumpa je terus nampak autism. Kalau lelaki, aku sekejap je tau. Kalau aku jumpa lelaki yang bukan daripada background psikologi or what, yang aku jumpa orang stranger, aku tengok kan, sah. Sebab kita tahu benda tu, tapi kita tak adalah cakap kat orang tu, biar dia lah hidup dia kan. Dan it's okay pun kalau ada benda tu. Tapi bila aku jumpa kawan-kawan perempuan, orang baru kan, kat mana struggle dia tu. Tapi sebab bila kau tahu sikit benda masking tu, bila kita point out apa struggle dia akan terus unmask tu. Betul. So that is perempuan lagi masking dalam autism berbanding lelaki. Betul. Sebab kalau ADHD, lelaki, Allah, senang weh. Ya, memang senang. Aku jumpa kau pun aku dah tahu. Yelah sebab kau sebelum ni panggil aku autism kan. Aku dah lama kan. Aku dah lama cakap. So aku selalu cakap kat Cik Khairul kena. Aku selalu cakap kat Cik Khairul. Tadilah kan kita kan selalu jumpa 3 orang. Cik Khairul tengok dia cakap saya autism. Kau memang aku rasakan setiap kali aku jumpa Cik Khairul dengan kau, Cik Khairul dia autism, Cik Khairul ni. Tapi kau kan, kau yang autism, kau kata orang autism. Aku masa tu kan. Yelah waktu tu kita normal. Kita belajar. Tentulah. One good thing about accepting yourself, accepting your diagnosis is bila aku perasan aku boleh manage orang marah aku dan aku boleh manage untuk tak marah orang. Good it's thing a very good thing. Macam tadi sumpah aku nak marah, aku tak tahu nak marah apa tapi aku nak marah sebab aku sesat. Contoh. Kalau kau yang ada kat cerita tadi memang kau yang kena. Sebab aku tak nak masking dengan kau. Tapi sebab bila aku sampai sini tadi kan, penat tu sebab tadi aku tahan untuk marah. Benda tu memang penat, sumpah. So macam sekarang ni kalau tanya macam aku lagi okey lah untuk manage kan. So benda ni lah yang kita nak bagi awareness dekat orang luar sana kan, supaya macam it's okay. Macam pergilah jumpa kan kalau benda tu mengganggu life kau ke. Sebab zaman sekarang ni bila kat tempat kerja kan, kau pergi kerja, isu kerja, kau balik rumah, isu rumah kan. Sekarang banyak isu family, friends, lepas tu faham tak? So kita nak belajar manage itu pun kita kena belajar sebenarnya. Of course. Yang which is kita tak belajar apa waktu sekolah. Tak ada orang ajar benda ni. Macam dulu kau kena dapat 5A, kau kena dapat 8A, kau kena masuk MRSN, kau kena masuk SBP. Kau kena masuk Maktab, kau kena masuk SBP. Lepas tu kena pergi overseas. Lepas tu tak dapat pula pergi overseas. Bila kita bila kita masuk universiti, itulah dunia yang macam baru kau sedar yang macam kau ada isu. Bila kau kerja, lagilah takkan kau nak bermula. Baru situ baru kau nak mula, tapi it's okay lah kan. That's what lah our focus core services dalam ISTD adalah occupational psychosocial support, because a lot of us late diagnosis yang dia tak tahu pun keadaan dia tu, dan kita support, kita bukan kita support tu support apa, kita support diri dia, menjadi diri dia. You can be yourself, you have potential. Yang penting ISTD ni dia strength based. Kalau you datang jumpa you like to sing,
So kita fokus you punya strength tu. Fokus go. Sebab kan bila aku jumpa orang yang very unique in their own way, sometimes people are very unique tau. Not sometimes, people are unique. Betul. Bila kita dapat tengok unique dia tu, bila aku dapat capture benda tu, unique dia tu aku jadi unique aku juga. Sebab kan bila aku perasan benda ni, aku baru perasan bila aku jumpa fotografer ni tau. Aku memang sangat suka dengan gambar. Aku suka gambar. Sebelum ni kalau aku tengok gambar, any picture yang lalu depan aku boleh termenung depan picture tu, menatap colour dia, semua dia. Benda tu dah lama. Tapi bila aku jumpa tu aku macam, sangat seni rupanya kan. Sangat seni sebab aku suka seni tapi aku bukan orang seni. Tapi aku suka benda tu. Bila aku tengok gambar semua benda tu kan, so there is always something yang aku boleh gunakan untuk diri kita ni. Benda-benda tu. Dan as long as benda tu bagus, just fokus lah. Yang penting kan kita kena tahu potensi diri tau. Sebab bila kita jumpa individu yang ada autism, ADHD, semua dia berlaku sembang kan, kita tak tahu, dia orang ramai yang tak tahu potensi diri. Apa you punya potensi. Kalau kita tengah depressed, kita dah tak ada jawab soalan tu. Betul. Even sekarang pun aku mencari juga potensi aku, tapi aku tahulah ada. Cuma proses lah kan, dia proses. It's a journey lah. So apa yang kita boleh manage sekarang, kita manage. So begitulah kehidupan. Aku punya zikir. Begitulah kehidupan. Nak tutup dah. Okay. Dia macam itulah. So okay. This is my, kau kena beli. Aku tak nak bagi cuma. Kau kena beli. Release on New Year juga insyaAllah. Sebab dah sekarang dalam proses permohonan ISBN. Ni anda apa weh? Ni anda aku. Yelah, maksudnya apa production dia? Production dia adalah aku. ISTD, aku daftar penerbit. Oh ya, wow. So lepas ni ada ISTD sendiri. Dia bercabang. Betul. So lepas ni aku punya plan, benda ni pun lahir daripada stres yang stres yang maha dahsyat. Aku tak tahu bila kau stres banyak pula potensi yang keluar. Dari pengasas pusat. Sebab aku banyak je manuskrip lain tapi aku memilih untuk buat buku baru, buat cerita baru. Aku tak nak stick pada manuskrip yang lama because entahlah, benda dah lepas kan. Buku dia adalah Membumi tentang kucing, kopi dan kuntuk aji. So kepada kalian semua yang nak beli buku ni, tunggu New Year nanti. Membumi, grounding. You ground yourself, you find yourself back in earthing kan. So ada 3 elemen. Kucing, which is kucing lah, tapi aku aja kucing. Kenapa weh kucing? Kucing sebab aku suka kucing. Aku suka kucing. So kau relatekan life dengan kau kucing dengan kucing? Kucing, aku relatekan life aku dengan kucing. Ada kopi, because I really love coffee. Tadi kau? Not that coffee. Ini Kuntuk Aji. Why Kuntuk Aji? Actually aku tak pernah dengar apa Kuntuk Aji ni. Lepas tu? Kau tahu Kuntuk Aji? Tahulah, penyanyi kan? Aku tak tahu weh. Lepas tu kenapa kat situ? Sebab aku baru dapat tahu tu. Kau baru dengar lagu dia ke? Okay. Which is you Kenapa dia dengan Kuntuk Aji? Kuntuk Aji, the list of Kuntuk Aji is I always play. It's about life ke? Sepanjang aku sakit ni. Sepanjang podcast ni dan sepanjang buku ni dibuat, Kuntuk Aji is my core playlist. Sedap lagu dia? Lirik dia ke? Dia bila kau dengar sedap je, tapi bila kau betul-betul dengar, that lyric hits you. Ya ke? Rehat. Ada satu lagu tu Rehat, Pilu Membiru. Aku tak pilih banyak, aku pilih yang betul-betul aku suka lirik dia kan. Ada Rehat. You should listen to Rehat lah. So Kuntuk Aji is the playlist dan macam mana aku selitkan dengan event-event yang agak besar sekarang ini yang berlaku yang memberi kesan kepada kehidupan aku dengan lagu Kucing dan Kopi tu. That's all. It's all about me actually. Tapi I hope the message yang aku ada selitkan tentang sensory, tentang autism sikit. Sebab aku tadi kat situ aku mention saya ni autism sikit. Tapi sebenarnya? Tapi suka kata kau lah aku cakap. So that's all. Dan aku harap topik yang kita bincangkan hari ini memberi pencerahan kepada lelaki-lelaki sana di luar sana. It's okay to be fragile for a while. Then it's okay for you to talk about it. Betul. Sebab kita tak judge pun. I tak judge kan. I tak judge. Counselor takkan judge of course lah. Therapist tak judge. Dan kalau ada orang judge pun let them be. This is our life. Yes.
Kita yang mencorak masa kita untuk kehidupan bloom kita. tiba. Okay, so Alif wrap up 1 minute. Wrap up kalau sesiapa yang masih struggle dengan kehidupan, mintalah pertolongan, seek help lah. Seek help maksudnya tak salah, dan jangan takut lah, jangan takut. Maksudnya jangan fikir kalau kita jumpa terapis ke kaunselor ke kita ni teruk ke, dan jangan give up kalau kita tak jumpa kaunselor ke terapis yang tak sama jiwa dengan kita. Itulah kan, jangan give up, teruskan perjuangan. Be a man. It's okay. Even if you are a man, Dan it's okay to jumpa terapis or whatsoever lah. Dan belajar to manage, jangan gunakan ini sebagai alasan. Yeah. I like that point. Jangan gunakan ini sebagai alasan. Orang nak cakap apa, cakap lah aku intern ni apa daripada S10 kepada Pak S10 daripada praktikum lagi kan. So jalan terus sampai kita habis kan. Betul. So journey hidup kita ni kita yang pilih lah. Kita yang pilih, kita yang corak. Kita yang pilih, dan macam mana kita nak corakkan lepas daripada itu. Kan. That's more important. So journey tu appreciate lah, sebab bila sekarang ni kalau tanya dia macam alhamdulillah lah for everything kan. Kalau tak jadilah kita diri yang sekarang ni kan. Semua orang akan cakap benda sama. Betul. Jadi itu je lah daripada seketul Alif Izani. Thank you very much Alif. Harap-harap membantu podcast ASTD ni untuk memberi pencerahan kepada netizen-netizen di luar sana yang mungkin sedang struggle lah kan. Dan ASTD sentiasa ada untuk membantu anda. Jadi datanglah ke ASTD. Tak ada sentiasa, tapi sama je. Jumpalah Khadijah Nadia. Bertemu di episod yang seterusnya. Yup. Okay, so thank you very much Alif Izani for our sharing today. It's very meaningful, very personal. Terima kasih kerana berani untuk berkongsi. Dan terus ke perjuangan anda. Keep in touch. Always it's good to catch up. Autism, bertemu autism. Yalah, tak tahu bila akan shutdown another 1 year. Dan it's good to catch up. Pencapaian kendiri itu sewajarnya diraikan. Betul. Kan? Dan setiap hari adalah untuk diraih. Betul. Kita sentiasa bersyukur dengan apa yang kita ada, rezeki yang kita ada, teman-teman yang kita ada kan, yang menerima kita seadanya. Dan Tuhan yang sentiasa ada. Ya, dan Tuhan yang sentiasa, Allah Masya sentiasa Allah. ada. Tabarakallah. So jangan lupa buku kita Membumi, ISTD punya services. Semoga berjaya. We always have you have our back. Yeah. Gitu. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Closer, I'ma get closer to you. Yeah, got me, baby.